Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Puan Guru Besar, Ustazah Nur Hashimah. Dan juga rakan-rakan yang lain. Pertama sekali terima kasih Ustazah atas luangan masa lah pada pagi ni, walaupun maaf dah hari ni baru dapat. Tak apa Ustazah. Sebenarnya kalau kira hari ni saya kena fikir PPT ni. Ada PPT lagi. Tapi memikirkan hari ni ada interview, saya bagi PKP wakil. Perangat dia 5 dia panggil. Ini penuh jadual. Jadi tu pun kena terima kasih banyak. Kalau tak jumpa Ustazah hari ni. Itulah. Mikir juga kata hari ni last kan. Jadi untuk pagi ni kita malam kita ada temu buat. Jadi kami akan tanya soalan berkaitan dengan Ustazah lah. Okey, insya-Allah. Sebagai guru. Jadi yang pertama dari saya sendiri, boleh Ustazah kita tentang ataupun sebutkan tentang beza peranan lah antara Ustazah sebagai guru besar dengan peranan fikir-fikir yang lain lah. Walaupun fikir-fikir yang lain kita tengok dia ada khusus untuk jawab bidang tertentu lah, kurikulum dan sebagainya. Dari Ustazah sendiri, tugas GB tu bagaimana? Okey. Terima kasih kepada Ustaz Najwan. Saya nak respon berkaitan dengan soalan apakah bidang tugas saya dan perbezaan dengan penekanan-penekanan. Baik, pertama sekali saya selaku guru besar, pertama untuk menjadi guru besar saya mesti mengikuti kursus MPQEL dipanggil, iaitu kursus kepengetuaan dipanggil. Selama masa tu masa COVID, 9 bulan 10 hari. Kalau ikut orang mengandung, daripada start mengandung sampai saling. Sebab kita online. Kita kursus secara online sebab kita tidak boleh melakukan pergerakan kan. Jadi hanya di rumah depan laptop setiap hari kena present. Kena present. Dia bagi tajuk kita diberi pendedahan berkaitan dengan pengurusan kepimpinan. Jadi nak menjawab soalan Ustaz tadi, apakah bidang tugas saya? Bidang tugas saya pertama adalah pengurusan. Pengurusan ni merangkumi kurikulum, HAM dan juga co-kurikulum serta keuangan takbir urus sekolah. Maknanya kalau PKP dia fokus kepada bidang tugas dia sahaja. Contohnya kalau PKP dia fokus kepada akademik sahaja. PKHAM dia fokus kepada kemenjadian murid. PKKO dia fokus kepada sukan dan juga persatuan-persatuan ataupun pertubuhan unit uniform. Tapi guru besar, ia rangkum semua sekali. Maknanya saya ni sebagai penasihat kepada PKP saya. Kurikulum saya kena fokus, HAM saya kena fokus, co-kurikulum pun saya kena fokus. Begitu juga dengan keuangan. Keuangan di bawah sisi ketua kerani kita. Jadi yang kedua, bidang tugas saya adalah kepimpinan. Macam mana saya nak guide fikir-fikir saya untuk memimpin guru dan warga sekolah SK Badak seramai, guru kita seramai 53 orang dan PPM kita ataupun AKP dia panggil anggota kumpulan pelaksana seramai 9 orang. Jadi orang kata pelanggan saya seramai 9.53 61 62 61 seramai. Jadi banyak, ramai. Jadi dan orang kata risiko yang saya akan dapat ialah terlalu banyak. Jadi apa-apa yang berlaku pada sekolah dia akan naik ke kepala saya dulu. Walaupun contohnya PKP buat isu, PKHAM buat isu, PKKO buat isu ataupun cikgu-cikgu buat isu ataupun jaga sekalipun. Dia kok mana dia akan main pada saya. Okey, guru besar buat apa? Apa tindakan guru besar? Bermakna 100% apa-apa yang berkaitan dengan sekolah SK Badak adalah di bawah tanggungjawab guru besar. Macam mana saya mengurus, macam mana saya memimpin cikgu-cikgu macam mana saya memimpin sumber manusia. Sumber manusia ni cikgu-cikgu lah, warga sekolah.
Adakah saya boleh membimbing seramainya peluang ni ataupun tidak, bergantung kepada cara kepimpinan saya dan pengurusan saya. Menjawab kau? Menjawab. Okey. Seterusnya. Saya tanya, apakah gaya pimpinan yang Ustazah bawa untuk dalam mengurus sekolah ni? Okey, kepimpinan. Dia kata apa, kita buat sesuatu perkara ni, kita tidak boleh mengikut hati ataupun orang kata apa, kehendak kita sendiri. Kita kena guna istilah ilmu taksir. Istilah ilmu taksir. Maknanya kita buat sesuatu perkara, kita kena letak kita berada di situasi cikgu contohnya. Di situasi PKPK contohnya. Kalau tanya cikgu-cikgu, tanya tak cikgu-cikgu setara mana saya mengurus sekolah SK Badar. Saya ni saya rasa, awak tengok backing ke saya? Backing ke? Straight ke? Friendly. Jadi saya gini, saya kerja saya tak stres. Kita nak kerja enjoy, kita nak main sekolah dalam keadaan happy. Sebab bila kita tak happy, kita tak rasa tak seronok main sekolah. Bangun pagi tu kita rasa dah berat hati, dah rasa malas. Tapi kalau kita main sekolah, cikgu kita buat sains. Tak boleh, saya guru besar, aku ke mana pun kena panggil, tak boleh puan kau contohnya. Dok saya tak suka. Kalau orang tanya, panggil ke apa panggil nama lah. Kalau adik panggil Pekah. Kalau hak sebaya kat panggil lah cikgu kau. Tapi pok dia panggil HM kau Ustazah. Boleh kau nak panggil HM. Kata tak kisah, saya tak kisah. Nak panggil apa tak apa berlaku, asal kau sesuai dan nampak sopan, tu je. Tak perlu kata nak panggil bos ke GB ke, tapi dia nak panggil HM, hak dia sendiri. Dia kata kita nak panggil HM boleh kau. Sebab masa Ustazah ngajar di Kota Baru, di SK Pasir Ho, semua bila kita kata kita nak panggil HM. Sebab sebelum ni memang kita bahasa HM terpulang, kata tak apa berlaku, kata tak ada kata tak boleh kena panggil puan contoh, tak boleh. Ada setengah guru besar semua kena panggil puan saya. Kalau nak gapo-gapo dengan saya, kena jumpa beradab bersemuka dengan saya. Saya tak gitu. Kadang-kadang cikgu nak cuti pun tepi jalan boleh jalan. HM nak cuti esok nak kata nak CRK boleh ke? Kita pun boleh, sebab kita tak asyik masa kita jadi cikgu dulu. Kak Syimah jadi cikgu dulu, masa tu guru besar lelaki, dia strict. Nak ambil cuti, kau nak ambil ke apa? Kalau kita nak ambil cuti, kena mikir 10 kali. Kena kata ke apa? Kena standby nak guna ayat ke apa nak kecek ni. Sebab dia katakan contohnya, pernah sekali Ustazah minta cuti, anak sebelum masa tu ambil SPM, nak esok. Jadi sebagai ibu, kita nak semaya hajat, nak baca Yasin ke anak dia. Kata sebagai pertolongan akhir untuk anak. Dia katakan, bukan awak nak periksa, dia kata anak awak. Kita ni jenis hati tisu. Keluar dah ni dah, cekik sini dah, mata ni nak berair, kau dah berair dah. Lagi bila tengok kita gitu tu, memanglah bukan saya nak periksa, tapi anak saya, tapi saya nak support lah dia, kata nak bagi semangat ke dia. Lepas tu dia kata okey lah. Maknanya dia tocok kita dulu sebelum bagi kelulusan tu. Jadi Kak Syimah ambil pengalaman tu, letak lah ni, aku tak akan buat gitu kau cikgu-cikgu aku. Sebab kita kena letak ilmu taksir lah. Kita letak, kita berada di situasi dia apabila dia nak minta sesuatu dengan kita. Sebab cuti ni hak guru besar walaupun hak cikgu, tapi sebenarnya atas budi bicara guru besar nak ataupun tidak. Tapi itulah, kita kena guna kata toleransi, kita kena guna gini, kita permudahkan urusan orang. InsyaAllah Allah permudahkan urusan kita, dan walau sekiranya dia tak bagi kita, dia akan bagi kepada anak-anak cucu kita. Ustazah pakai situ prinsip. Maksudnya permudahkan urusan orang, Allah permudahkan urusan kita. Jadi kalau kata saya payuh nak bercuti, tu pelawak, tu nipu. Sebab saya akan bagi nak tunggu suami, jaga suami sakit ke, dia ada cuti kelompok 20 hari tu, boleh ambil cuti. Lepas cuti biasa CRK tu 15 hari. Kalau 20 hari tu cuti kelompok, maknanya nak tunggu suami sakit, ibu bapa sakit, anak sakit, boleh ambil cuti tu. Begitulah menjawab tu. Okey. Ni memang takut tak menjawab. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya, boleh saya tahu apa bagi guru besar, apa cabaran terbesar yang dihadapi dalam menjaga kebajikan guru dan kaki tangan sekolah? Okey.
Pertama sekali kita ni manusia tak? Bila manusia automatik kita ni bersifat lemah. Kadang-kadang kita tak mampu nak memuaskan hati semua orang. Memang kita niat nak memuaskan, tapi ada sesuatu ketika kita tak mampu. Betul tak? Sebab kadang-kadang hak dia minta tu tidak, orang kata apa? Tidak perlu. Contohnya cikgu-cikgu kita ni kadang-kadang dia nak apa-apa, contohnya nak kelas depan, nak kelas pandai saja, tak mesti nak ngajar kelas hujung-hujung. Jadi kita tak mampu nak memenuhi itu. Sebabnya yalah, tak kira lah cikgu ni nak pergi kelas pandai belaka. Pas cikgu ni hak mudah bahasa kat saya tak apa belaka, bilah kelas mana-mana, boleh hak kelas hujung-hujung. Tu tidak adil bagi saya, tidak adil bagi cikgu tu. Jadi kita guna komunikasi lah. Dan kadang-kadang saya gunalah kaedah beli jiwa. Maknanya sekiranya cikgu tu buat sesuatu, contohnya dapat kejayaan, contohnya cikgu tu atas budak dapat kejayaan, dapat nombor 1, dapat mewakili daerah, dapat mewakili negeri, kita akan bagi ABC. Kita akan bagi macam baru ni Hari Guru, 2 orang cikgu kita dapat anugerah tokoh guru disponsor oleh Agro Bank, caruman sebanyak 55,000 kes seorang. Cikgu Safahmi dengan Umina dapat. Sebab Umina tahun lepas dia dapat capai ke peringkat kebangsaan. Dia bawa budak, dia panggil pertandingan model kecaya, bawa kaunseling, dan dapat pergi ke Johan daerah, Johan negeri, dan dapat wakil kebangsaan. Di kebangsaan tu kita tak dapat lah, tapi maknanya sampai ke kebangsaan. Dan Safahmi pula dia hebat dalam IT, dan dia dapat bantu sekolah kita dapat capai CJ semua guru, CJ Gemini. Mana semua guru kita dapat CJ, berjaya dapat CJ, dan dapat masuk ke dalam SKAS. Dulu dia panggil SPLKPM. Lalu ni dia panggil SKAS, Standard Quality Scholar. Jadi bermakna di sini cara saya ni, saya guna pendekatan berhemah lah. Maksudnya sekiranya saya cikgu ada masalah apa-apa, jumpa saya. Jangan malu, jangan segan, tak puas hati mana. Dan sekiranya saya dapat bantu dan saya dapat tolong dia, saya akan bantu. Dan sekiranya saya tak mampu, saya minta maaf dulu lagi lah. Itu cara saya. Dan yang kedua saat ni, beli jiwa lah. Maknanya apa sekiranya cikgu buat kejayaan, kita akan bagilah hadiah, ajak pergi makan kedai. Dan biasanya kalau jamu akhir tahun, kita ada anugerah bawah guru besar, bawah bawah PKP. Wika apa hadiah, dia panggil ambil 10 orang setiap unit, dia bagi kepada cikgu-cikgu hadiah. Contohnya cikgu ikon IT, contohnya kita bagi cikgu yang hebat IT. Ikon Delima contohnya kita bagi. Cikgu yang panggil apa, yang ini proaktif, kita bagi banyak kategori. Bawah hand dia bagi, fikir hand bagi, bawah kuri dia bagi kuri. Ada setengah bagi Madinah pun ada. Sebab nak bagi semangat pada cikgu-cikgu hak dia kerja setahun tu, supaya semangat dia tu kata tak hilang. Maknanya konsisten untuk kejayaan sekolah. Menjawab. Aku tak menjawab. Okey. Sebagai guru besar, jadi ustazah mesti sibuk pada seorang cikgu. Jadi mesti macam begitu cenderung untuk burn out. Okey. Jadi macam mana ustazah habiskan masa ustazah supaya tukar konsisten? Ustazah gini, kalau kita memanglah jawatan tanggungjawab sebagai guru besar ni sangat-sangat, orang kata apa, besar. Kalau orang tengok ustazah ni sebenarnya cerita sikit dah. Saya silap jadi guru besar. Ustazah masa jadi guru, ustazah biasa, memang ustazah tetap mimpi nak jadi guru besar. Sebab nak kecek tak pandai. Memang orang kata tengok kalau gini ni ketat dulu lagi. Memang tak ada dalam minda, tak ada dalam fikiran, tak ada dalam cita-cita untuk menjadi seorang pentadbir. Sama ada fikir ke apa-apa. Tetapi orang kata perancangan kita baik dah, tapi perancangan Allah tu lagi terbaik. Kita kata tak boleh, tapi Allah kata kun fayakun dah. Maksudnya kalau Allah kata nak gitu, akan terjadi. Jadi asas silanya ustazah ni masa ngajar di SK Sri Mudi 11 tahun ustazah duduk situ. Ustazah ditukarkan tanpa minta. Biasa tukar ni kalau tuan hak minta baru ditukarkan. Lepas tu nak kata lama pun baru 11 tahun dah ditukarkan.
Bila tanya PPD, dia kata sekolah Winama. Bila tanya sekolah, guru besar kata dia tak Winama. Badi orang kata apa, salah menyala. Jadi bila situ Ustazah ditukar ke SK baca masa tu. Jadi Ustazah pergi jumpa dengan masa tu timbalan pengaruh Tu Haji Aziz. Kenal ke Tu Haji Aziz? Dan ni dia duduk di Kuchilung. Tak pula. Masa tu dia jadi timbalan pengaruh. Ustazah pergi jumpa dia. Masa tu suami Ustazah PRO PPD. Suami Ustazah lah ni guru besar SK Berisku besar. Jadi pergi jumpa, kata saya nak batal memo sebab saya tak minta. Dia kata tak boleh, prosedur memo bila keluar tak boleh nak batal. Dia jadi melanggar integriti. Dia pula kena aduan bila dia batal memo. Jadi dia pun tanya Ustazah, DJ32 dah kau dia tanya. Ustazah kata okey, minggu depan mari temu duga PKK dia kata. Ustazah pun teriak lalu. Dia kata maaf tu Haji, saya ni saya tak ada mimpi, saya tak pernah nak niat nak jadi PK. Tak pernah, sebab saya tak mampu, saya tak ada talent. Nak kecek dengan orang pun tak erti. Kata ketinggalan jalan kelas je kata. Dia pun kata, awak ingat PK tu cerdik belaka? Dia kata ke Ustazah. Tak apalah tak cerdik, sekurang-kurangnya dia berminat kata. Saya ni dah lah tak pandai. Minat pun tak ada kata. Memang tak minat kata. Tak apa, dia kata awak kena tebus hai muka suami awak. Suami awak di PPD, jatuh maruah dia, awak kena mari juga minggu depan. Dia jumpa SU saya, ambil nota klik baca, dia kata klik study. Bila teriak baliklah study. Minggu depan pergi interview pula kita mula-mula kena tanya. Allah. Dia tanya apa kejayaan yang awak bagi ke sekolah selama awak jadi cikgu. Sudah kita dah lah tak aktif kan, muka Ustazah biasa. Lepas tu terlitahlah Ustazah penasihat Puteri Islam. Betul tahun tu kawak kaki pun lagi peringkat negeri. Ya itulah kitanya. Orang bagi lintasan tu koyak. Okey baik dia kata. Lepas tu sebutkan salah satu daripada anjakan apa nama ni, pembangunan pendidikan Malaysia tu. Dia kata sebutkan salah satu aspirasi murid, dia kata. Moga study dah kan, ingatlah. Perang-perang kita royak lah weh. Masa tu dia ada ni orang semua. Ni orang panel 3 yang ditemu duga ni orang. Ustazah mula-mula. Lepas seminggu tu bit result, dia kata Ustazah markah tinggi sekali. Ngapa pun kau. Jadi bermula jadi PKku. Esok nak mesyuarat balik tak dengar tidur sebab nak kecek ni kena aling nak ayat biasa sini. Tapi itulah orang kata kita belajar daripada kosong. Yang penting kita nak usaha. Man jadah wa jadah. Betul Ustaz? Siapa usaha dia berjaya. Jadi Ustazah pergi situ. Daripada tak reti kecek, lo ni pun tak reti lagi tapi bolehlah keceknya. Kalau berbanding dengan guru besar lain lagi hebat. Tapi lo ni bolehlah kecek, mana yang kalau nak mesyuarat esok pun dia negara tidur. Kalau dulu tak negara tidur. Jadi tu ayatnya lepas tu PKK selama 4 tahun setengah. PKM 2 tahun setengah. PKP setahun setengah. Masa Ustazah PKM ambil kursus PKM tu lah, kursus guru besar tu. Selama 9 bulan 10 hari kursus Ustazah. Dan posting di SK Pasihos Kota Baru selama setahun 7 bulan. Dan bila ada kosong dibaca, Ustazah minta tukar sebab terlalu jauh. Kadang-kadang dekat Pelapai baru sampai jam di Kubatian. Mujulah alhamdulillah, Allah permudahkan. Jadi gana saat ni soalan teringat depan. Dan Ustazah urus masa. Urus masa. Jadi gini Ustazah, masa di sekolah tu memang Ustazah fokus penuhnya. Nak saing kau nak gapo-gapo mesyuarat cikgu pun kita pantang masa tu. Sebab bila Ustazah balik 4.30 tu, Ustazah memang tahu tu guru. Tak fikir dah sekolah. Lepas Maisa pukul 9 memang kat Ustazah ke tidur. Jangan kacau tu. Kalau orang WhatsApp kau gapo-gapo Ustazah tak akak dia muka tidur tu. Dia pukul 3 pagi Ustazah akan bangun. Itulah rutin. Jadi cikgu-cikgu fikir-fikir dia tahu dah rutin kita. Dia kata kalau hantar malam cik tak baca dah kata. Kalau pukul 3 tu nampak Ustazah akan online lah. Masa tu nak jawab WhatsApp kau, nak buat gapo, masa tu lah kita akan buat. Bila mari pagi kita rasa fresh. Kita cukup tidur, kita cukup rehat. Allah bagi kelebihan kat Ustazah. Ada setengah bila kita kerja banyak, tugas banyak, kita je tak jenis guru. Ustazah letak di atas batas tu, dekat batas tu, tidur mudah sangat. Tu memang syukur sangat sebab ada orang dia kata ayo nak tidur tak jenis guru, tapi Ustazah Allah bagi. Di sekolah pagi Ustazah sebelum pergi makan, Ustazah kecil belakang nak saing ke apa, cikgu nak jumpa ada masalah, ada gapo nak selesai, masa tu lah kita selesai.
Pas tengah tu beres. Hak nak sign, check apa semua clear berlaku. Tak ada masalah. Jadi rasanya tak ada masalah. Tak cukup masa lah. Beres alhamdulillah. Okey, teruskan. Ustazah, apakah usaha yang dilakukan oleh pihak tabir untuk meningkatkan pencapaian akademik murid? Okey. Sebenarnya berbagai cara lah perancangan yang kita laksana untuk kejayaan dan kemenjadian murid, sama ada di peringkat kurikulum, HEM dan juga kurikulum. Biasanya kalau bidang kurikulum, kita adakan program motivasi, kita adakan program kita jemput penceramah-penceramah untuk bagi orang kata apa, motivasi kepada murid-murid untuk supaya berminat dan semangat untuk hadir ke sekolah dan belajar. Sebab masalah kita di SK Badak ni adalah kehadiran. Kadang-kadang ada seorang murid tu dekat setahun dia tak mari sekolah. Biasanya berlaku di kalangan murid keluarga yang broken family lah. Mak ayah cerah, duduk ngetuk. Bila duduk ngetuk, kat tuk pula tua, tak pandai bawa motor, tak pandai bawa kereta. Jadi nak main sekolah susah. Jadi kalau tak ada orang main ngata, tak main sekolah. Lepas tu kadang-kadang tak ada duit belanja. Sebab kita ni, lokasi kita adalah anak nelayan, B40. Majoriti dekat dengan 80% adalah B40. Dan murid RMT kita seramai 350 murid. Jadi kita panggil polis untuk adakan orang kata apa, motivasi saat ni lah. Dan kita panggil polis untuk orang kata macam ni lah, macam nak gepuk lah. Dan kita buat ziarah cakna, apa ni program intervensi kita buat ziarah cakna di rumah parent murid kita tak main sekolah ni, kita buat polis sekali. Sebab polis sekolah ni dia ada PPS di kalangan pegawai polis, dia panggil pegawai penghubung sekolah. Dia ada 3 orang. Badak ni ada 3 orang polis penghubung sekolah kita yang diketuai oleh Sarjan Adha. Jadi apa-apa program dia akan mari sekolah. Dia akan support sekolah untuk apa ni, bimbing murid-murid kita lah, bantu murid-murid kita supaya rajin mari sekolah dan berlakunya kes-kes buli. Sebagaimana kemarin dulu sampai berlaku kes polis sebab bapa pelajar terpaksa report polis, anak dia kena buli. Sebab prosedur law ni asal dia bawa pergi anak dia klinik, bukan klinik, hospital bacok. Pergi hospital bacok, doktor akan tanya, kena apa anak? Dia kata kan saya nak wayak atas tangga, muka kena pukul. Dia kata dia wayak kena pukul. Bila wayak kena pukul, doktor kata prosedur dia kena report polis dulu. Selagi tak report polis, doktor tak kecek anak dia. Itu prosedur dia law ni. Sebab kes bully, kes seksual sangat-sangat dititik beratkan oleh KPM Puan Fadlina Siti. Kata kalau berkaitan dengan perkara ni, kok mana sekolah kena ambil tindakan segera, dia kata. Kalau kata di kalangan cikgu, kena hindarkan cikgu tu selalu cuti ke apa, jangan mendekati murid. Jadi dia sangat-sangat menitik beratkan berkaitan dengan kes bully dengan seksual. Jadi bila kes polis, bila pergi report, dia kena prosedur, kena main siasat. Main siasat kita panggil program pemuafakatan di antara polis, sekolah dan juga ibu bapa. Jadi tapi alhamdulillah selesai lah. Ibu bapa mangsa pun menerima dan keluarga suspek pun minta maaf, apa semua pihak sekolah pun minta maaf. Memanglah sebab 5I tu pernah masuk 5I. 5 inovasi tak pernah masuk. Kelas hujung ke? Kelas hujung sekali sana. Memang banyak alur kawasan situ. Dia gapo nama ni, kalau nak gocah nombor 1, cikgu lambat sikit masuk je. Dia pun selalu muka ada palo dalam tu kan. Jadi gitulah, maknanya kita ni sentiasa mengambil, buat program motivasi sana. Lepas tu kita buat program kepimpinan di bawah kaunseling. Maknanya panggil semua pengawas-pengawas, sama ada pengawas sekolah, pengawas pusat semua pengawas, guru apa ni, ketua kelas, ketua kelas, kita akan kumpul dari dewan, kita panggil penceramah dan kita akan ni lah, kata basuh lah, bahasa briefing ke budak lagu mana cara kepimpinan ni. Jadi tu menambahkan lagi orang kata apa, bakat murid kita lah untuk menjadi seorang pemimpin untuk bantu guru di sekolah. Kalau kurang kita buat apa nama, macam klinik-klinik sukan lah.
untuk memantapkan lagi. Dan sekolah kita ni, sekolah SK Badak ni, bitara dia adalah Merentah Desa. Dan di sekolah kita ni, Cikgu Rasnila tu dia jurulatih negeri. Cikgu Naim, kenal Cikgu Naim, jurulatih bola sepak daerah. Dan dia merupakan PT, pengurusi teknik bola sepak. Banyak dia bola baling, hoki, rugby dia latih. Rugby ada sekolah Badak. Jadi banyak. Lepas tu siapa lagi? Sefahmi, JU Negeri Bulan Sabit Merah. Ustaz Hazizan, baca Yasin saat ni, Ketua Jurulatih Negeri KRS. Jadi jurulatih hebat-hebat lah. Maknanya kita ada jurulatih yang hebat-hebat. Maknanya tu salah satu faktor yang boleh menyumbang kepada kemenjadian murid dalam bidang co-curriculum lah. Okey, beres? Okey, seterusnya. Kalau rasa tak menjawab, royak ada kita tambah lagi. Betul lah. Kalau saya tengok Tazah ni bersemangat lah. Selalu bersemangat sebagai kita panggil figur penting yang kat sekolah ni kan, sebagai GB. Okey. Dalam masa yang sama di luar sana lah, kita tengok banyak guru ni dia istilahnya ada orang minta peceng awal lah, ada yang minta yelah atas beberapa dasar mungkin dia sebut tentang masalah pendigitalan kan, banyak benda yang perlu cara online dan sebagainya. Tapi Tazah, kalau Tazah sendiri bagaimana Tazah yelah dengan semua benda tadi tu boleh kekal semangat dan sebagainya lah dalam bidang pendidikan. Okey, terima kasih Ustaz. Sebenarnya gini, betul lah. Sekarang ni terlalu ramai guru-guru dan penjawat awam nak belajar awam. Sebab apa? Faktor tadilah. Pertama, digital. Sebab guru-guru lama yang senior, dia tak mahir IT. Termasuk ustazah sebenarnya. Sebelum ni, masa jadi guru biasa main IT ni, nak kata buta tu tak buta lah. Celik sikit-sikit orang kata. Jadi bila kita jadi fikir, kita perlu kepada IT. Sebab kita nak buat apa-apa, nak data apa semua, takkan kita nak gantung sepenuhnya kepada SU. Jadi kita kena kerti juga. Nanti kena je ke SU. Nak jadi fikir. Komputer tak kerti. Jadi ustazah belajar. Ustazah gini. Memang kita tak usah mula-mula jawatan ni. Tapi bila kita dah pegang ustazah nak gini, bila kita dah pegang kata genggang bara api biar sampai jadi arah, kita jadi nak yang terbaik. Nak buat yang terbaik. Jadi pertama sekali daripada tak erti IT, belajar IT. Ustazah tak suka, orang kata tak suka jabi kepada SU ataupun fikir-fikir. Ustazah akan panggil contohnya guru data, Sefahmi. Ajar Kak Shima, lagu mana nak buat goni ni? Contohnya nak isi ke apa tu, hak kompetensi hak 40 je tahun tu kan. Sefahmi aja. Okey, boleh buat. Buat sikit. Nak luluskan cuti cikgu-cikgu semua kena online berlaku tu. Jadi kena belajar. Jadi alhamdulillah lah, maknanya benda-benda yang asas-asas contohnya Hermes, e-operasi, EMI sistem, IDMI, MOIS semua tu sebagai guru besar kita kena kuasai. Sebab apa? Bila kita tak kuasai, kita akan dipandang rendah oleh bawahan kita, PPD, CPN. Sebab kalau kita tanya, okey guru besar, operasi ni apa-apa. Kalau kita tak boleh jawab, nampaklah highway adik kita. Jadi tu kita kena belajar. Jadi ustazah Waisak ni, bila kita pegang sesuatu, kita kena semangat. Kita nak buat yang terbaik. Contohnya, ustazah akan jumpa dengan PKP. PKP tahun ni saya nak UPKK 20 orang 9A. Lagu mana cara? Panggil penceramah-penceramah, teknik menjawab soalan supaya murid kita boleh menguasai. Sebab tahun mula-mula ustazah main sini kita dapat 14 orang 8A. Tahun lepas kita dapat 9 orang 9A. Jadi maknanya antara sekolah yang cemerlang lah. Lepas tu hang pula. Panggil PK hang, panggil kaunselor, panggil SU hang. Okey, saya nak gini. Kita royak, kita nak gapo. Sebab kita setiap unit ada KPI. Kurikulum ada KPI dia nak capai gapo. KPI dia contohnya 95% kehadiran. Biar murid kita capai ataupun melebihi 95%. Sekolah 95%, KPI, PPD pun 95% KPI kehadiran di sekolah di ada baca. Jadi kita nak KPI. Bila kita ada KPI, kita ada perancangan, kita boleh target kita nak gapo. Begitu juga kurikulum. Okey, saya nak tahun ni
Merentah desa juara semua kategori. Bawah 10, bawah 12 saya no. Dan alhamdulillah setakat ni kita dah capai 3 tahun berturut-turut juara keseluruhan setiap kategori dalam merentah desa peringkat PPD Bacok dan dapat mewakili negeri. Maknanya ustazah tapi sebenarnya nak bayar awal juga. Sebab bila kadang-kadang kita tekanan. Pertama, bila ada isu-isu lah ni dah. Isu-isu lah ni terlalu memihak kepada ibu bapa dan murid. Cikgu tak ada sikit ambuh. Cikgu ni kalau guru besar, sebelah kaki dia dalam penjara. Guru besar. Sebab silap sikit, contohnya keuangan. Kadang-kadang ada sekolah sisi ke apa-apa dia tiru saing kita. Ada. Jadi bila sampai kata kita saing. Sedangkan kita tidak saing, ada orang tiru saing kita. Kalau tak jumpa bukti memang J. Kalau bab kewangan mandatory J. Maknanya kesan kepada tanggungjawab saya ni sangat besar. Jadi itulah saya akan kita hubungan kita. Biasa kalau berlaku cikgu ke staf ke tiru tanda tangan, mungkin komunikasi dengan dia tu tidak comel. Mungkin tak semua molek. Jadi mungkin dia ada dendam kita ke apa berlaku. Tu Kak Syima jaga komunikasi. Dengan anak buah kita tak perlu agah. Kita tak usah agah. Tak usah nak aku guru besar aku ke mana pun mu kena ikut aku, tak boleh. Kita kecek, kita nak suruh cikgu kita buat kerja kita. Jadi bila nak suruh buat kerja tu kita kena kecek molek lah. Kita kena kata beralah tak apa lagi, rendah diri tak apa lagi. Asalkan cikgu kita ni selesa seronok buat kerja. Habis duit tak apa lagi. Dan satu ustazah pekek, ustazah rela habis duit, asalkan kerja beres lah. Masa jadi fikirku memang ustazah habis duit banyak. Siapa suami kata apa? Lagu ni duit habis. Dia kata tak apa, asalkan cikgu suka buat kerja kita. Ni cikgu nak pergi hantar budak, duit minyak tak bagi, duit air tak bagi. Pandai-pandai lah ayat gitu. Pak cikgu apa perasaan cikgu? Dah lah cikgu beri tenaga. Lepas tu keuangan yang kita nak suruh cikgu juga. Jadi ustazah akan bagi duit. Kalau dulu duit minyak 20 riyal, atau duit air pun untuk belanja budak, belanja cikgu makan, kita bagi suku pula. Jadi cikgu suka dengan kita. Walaupun dia kata letih tapi berbaloi. Pak PT kita ni kalau jadi cikgu nak sikit lagi jangan berkira. Kita nak minta tolong pekerja ke apa, bagilah. Bukan kata nak bagi rasuah ni. Mari kita belanja minum air ke apa. Kecil tak apa, tapi orang kata apa, pengiktirafan kita tu kepada pekerja bawahan kita dan ataupun sahabat kita. Kita jangan berkira. Dan ingat istilah beli jiwa tu sangat-sangat mempengaruhi kerja buat kita. Waktu bila kita minta tolong cikgu, beres tengah malam tak apa lagi. Sebab yang dia rasa kita tak berkira, cikgu lagi tak berkira dengan kita. Gitu. Jawab kau tak tahu tu. Jawab. Sebab kadang-kadang ustazah ni legel sikit. Okey, teruskan. Okey, soalan seterusnya. Dari segi peruntukan kewangan yang diterima setiap tahun kan kat sekolah ni, boleh saya tahu apa keutamaan dalam pembelanjaan kewangan sekolah? Okey. Sebenarnya peruntukan sekolah berdasarkan per kepala murid. Kalau sekolah besar dapat banyak lah sebab dia ikut di atas kepala budak. Dan dia ada kategori sukan. Kalau sukan lah paling banyak dapat. Dia ada bahagian persatuan, dia ada bahagian uniform, dia ada duit tu. Dan duit-duit ni akan diuruskan oleh ketua kerana kita, Puan Suryati, CC, kita panggil CC. Dan tahun lepas kita dapat audit cemerlang. Maksudnya audit kita ditegur 2 kali tapi kita dapat jawab, jadi settle. Jadi kita dapat 96% markah, dapat cemerlang. Sebab sisi kita ni adalah JU daerah, jurulatih daerah bagi sisi apa ni keuangan di PPD Bacok. Dia ada ukuran panggil apa? Kursus juga untuk ni. Dia biasanya sisi ni dia akan diberi kursus secara berkala. Ada seumur akan pergi ke Terengganu
Kuala Lumpur dia akan ada semua kursus pemantapan dia panggil. Pemantapan keuangan, pengurusan keuangan di sekolah lah. Jadi kita dia bagi, dia ada cabar banyak. Kalau untuk kurikulum dia panggil duit PCG, duit panitia. Contohnya pendidikan Islam ada berapa ratus akan masuk. Biasa ribu. Duit KBS, Camp Bestari Solat dia ada. Dia ada belakang peruntukan. Muzik ada berapa, ada belakang. Semua subjek ada peruntukan belakang. Jadi bila awal tahun, bila duit masuk dalam akaun sekolah, kita akan wawarkan kepada cikgu-cikgu, kepada ketua panitia. Okey, panitia bahasa Melayu contohnya ada 1,500. Jadi cikgu-cikgu boleh isi nota minta nak beli gapo untuk panitia, hantar ke sisi dan sisi akan luluskan. Jadi pembekal daerah ataupun pembekal sekolah akan mari dan dia akan terima tengok nota minta kita nak beli gapo. Itulah maksudnya pengurusan keuangan sekolah. Jadi guru besar ni hanya penasihat, hanya sains saja. Dan saya akan pastikan saya semua pada cikgu, PK-PK, ketua panitia dan sisi nak buat apa-apa peruntukan, nak claim apa-apa peruntukan, kena maklum kepada saya sepatah nak buat gap dan kena buat kertas hijau. Selagi tak cukup, kalau atas saya tak ada kertas hijau, tak ada nota minta, tak ada B, tak ada apa-apa, saya tak akan sign. Maksudnya nak sign tu biar cukup syarat. Dokumen-dokumen yang dikepikkan tu biar cukup, baru saya akan sign. Jadi setakat ni alhamdulillah SK Baru tak ada masalah isu keuangan. Masalahnya kita guna mengikut apa yang telah ditetapkan. Ada banyak Pada. dia tak apa tu kan tanya nak tanya. Banyak. Lagi ustazah boleh jawab, ustazah jawab. Kalau ustazah tak boleh jawab, ustazah minta maaf. Mungkin tak ada pun tak ada. Jadi boleh saya minta tak sebagai rumusan mungkin kami pada guru. Kata-kata semangat. Okey. Yang pengalaman betul tak? Berapa lama dah? Kalau kira tahun ni mungkin. Tahun ni masuk 30. Oh, 30 dah. Anak ustazah lah kalau kira ni. Anak ustazah lah ni umur 27, 26, 21, 15. Jadi ni kira anak-anak lah ni. Jadi sebagai, saya anggap sebagai orang kata orang yang dah lama dalam pendidikan ni, nasihat untuk orang kata pelajar-pelajar PBS ni, pertama sekali ustazah nak ucapkan tahniah kerana sudah berada di tahap ini. Sebab bukan mudah untuk menjadi seorang pendidik. Terlalu banyak cabaran, saingan. Dulu masa ustazah nak jadi guru, dulu maktab dia panggil. Mula-mula dia kita periksa UCAP dia panggil, periksa bertulis. Lepas tu bila lulus periksa bertulis, interview. Interview pun dia ada 2 sesi. 1 berkumpulan, 2 individu. Lah ni kita juga kok. Lebih detail lagi, ada kecergasan kan? Dulu tak ada kecergasan. Nak royaknya persaingan law ni sangat-sangat hebat. Maksudnya nak masuk tu bukan calang-calang. Kadang-kadang ada best student dapat 9A+, 8A+, tapi tak dapat. Mungkin masa dia interview, mungkin komunikasi dia tak berkesan. Mungkin dia hebat dari segi belajar, tapi dari segi percakapan, dari segi sosial dia tak kemah, tak hebat. Mungkin cara dia kecek, mungkin orang kata tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh IPG. Dah, kecek boleh belakang. Semuanya betul ke tak betul. Lepas tu lagi fasih. Kita kecek tu fasih. Ada orang hebat, patutnya bila bercemerlang layuk dah masuk IPG. Tapi tak gitu. Bermakna anda semua ni insan terpilih. Insan terpilih oleh Allah untuk menjadikan manusia. Nak menjadikan manusia sebagai manusia. Dulu dia panggil kemenjadian murid. Lah ni nak menjadikan manusia. Manusia tu kadang-kadang bukan manusia lagi. Nak memanusiakan dia. Maksudnya nak menjadikan dia ni berjaya dari segi akademik. Manusia untuk akademik berjaya ni mungkin tak payah. Tapi dari segi sosial, kadang-kadang dia cemerlang, dia hebat. Tapi dari segi sosial dia tak cemerlang. Mungkin berlaku masalah. Mungkin dari segi dalam media ke apa-apa. Cara kecek dengan orang pun pongo. Kecek dengan orang pun style je ni. Agah dia je betul, nak naik dia semua ada. Maknanya tak berjaya dari segi sosial. Maknanya tu kata pertama awak bila jadi guru ni, awak letak adab.
Adab dulu baru ilmu. Faham tak? Sebab kita kalau kita beradab, kita gimana pun orang hormat kita. Kalau tak ada adab, comel secara mana, hebat secara mana, kaya secara mana, orang akan tak pandai kita. Tapi bila kita hebat, kita beradab, hak tak comel, aura dia akan jadi comel. Bila kita beradab, juru comel, tak putih mana pun sawa mata, orang kata. Kau kan Ustaz? Tapi bila orang tengok, ada aura dia, nampak comel, nampak hebat, nampak berkarisma. Bila Ustazah Cik mesyuarat, Ustazah akan kata gitu, cikgu ke budak ke, adab tak depan. Bila beradab, ilmu tu dia automatik, dia mari sendiri. Betul tak? Jadi letaklah adab depan. Jadi pergi mana-mana merendah diri lah, jangan naikkan diri. Kalau kita pergi mana-mana, kalau kita merendah diri, orang akan sebut seumur kita, walaupun kita tak ada situ. Sebab apa hak kita buat, apa hak kita tinggal masa kita ada situ, orang akan kenal, walaupun benda tu kecil. Orang akan sebut, budak PBS ke mari gitu ke, bagus-bagus lah, jujur. Ustazah nak wayak, ada sesi praktikum hak sebelum ni, dia mari ni jenis orang kata apa, terbolah sikit. Hak ni mari boleh akak jari 5 bintang. Maksudnya respect kepada orang lama. Kita ni bukan kata nak suruh tunduk bokok, kita tak respect, tak apa. Jumpa senyum je. Orang tu orang kata apa, cair dah hati ni. Suka dah. Ni jumpa sisi masa gini jalan kayak buat jalan memang model jalan tak segitu. Ingat dah ni ustazah, ingat apa saya sebagai ustazah orang tua, gimana-mana biar jadi super padi. Semakin berisi semakin tunduk. Jangan semakin kita gaji aku cikgu mahal ni jalan begini monggo papa kasut kemik tinggi pula kau kayak work. Ustazah nak fokus bersama pina ayat sejarah overall gitulah. Sebab ustazah lama, ustazah lah ni 30 tahun berkhidmat ni 10 buah sekolah tu. Ustazah posting di KL SK Confirm Bukit Nanah 2 tahun duduk situ. Boleh jumpa ustazah pernah ngajar anak Michael Toyek bekas menteri kita, pernah ngajar anak Azmi Ali menteri Selangor itu, anak duta-duta mana-mana ustazah ngajar. Jadi kita jumpa dengan berbagai orang. Lepas tu balik Kelantan boleh ngajar SK Poh 5. Kenal SK Poh 5? Duduk 2 tahun Poh 5. Esok sikit pada dekat yang rumah ni, esok sikit SK Gunung setahun, esok sikit lagi pergi Kemudi 11 tahun. Lepas tu ustazah cerita saat ni, bila ada kena tukar tu tak, pergi ke SK Bacok 2 bulan. Duduk SK Bacok 2 bulan, dapat PKK di SK Pengkalan Cengah. Duduk 4 tahun setengah, mari kemudian balik sebagai PKH. Duduk 2 tahun setengah, pergi ke SK Tangok sebagai PKP. Lantik sebagai guru besar, pergi ke SK Pasir Ho selama setahun 7 bulan. Dan lah ni duduk sini tahun yang ketiga. Ustazah mai sini 4 bulan 3 2024. Kita gimana pun, walaupun kita guru besar, kita duduk sekolah, kita bukan nak suruh orang kata apa takut kita nak takut dengan hormat, beza deh. Takut ni kita ketika kita ada ya dia itu kita. Tak kita tak ada. Cik besar tak ada, cik besar cuti. Tak masuk kelas tak apa gini, masuk lama-lama tak apa, pakai dak buat kereta. Tapi kalau hormat kita tak ada pun, tak boleh ni cikgu besar baik ni, bagus ni, tak boleh ni waktunya dia ni kena masuk kelas ni, boleh bisa sok mudah. Kelas nak masuk awal 5 minit. Jadi maksudnya kena hormat. Ya orang hormat kita, bukan takut kita. Ingat lagi masa ustazah duduk kemudi, kakak Datuk Awal adik Haruah dia. Dia PKP masa tu. Dia letak beg dia yang lelah. Dia tak ada itu beg. Kita pergi tak, masuk ke apa senyap gini muka ni. Tak ada orang. Tanya masuk ke apa ni. Masuk PKP batu. Maknanya dia tak beg je. Duduk senyap. Tak ketek. Hebatnya dia tu, aura dia tu. Walaupun kita tak boleh setara tu, tapi sekurang-kurangnya maknanya kita ada. Adab duduk depan. Minta tu dah sangat-sangat. Ustazah gimana dengan bodoh dengan cikgu? Hak tu Ustazah minta. Kita kena beradab. Tak luwak sikit pun kalau kita mengalah dengan orang. Ni kalau nak tekan orang nak menang semacam tu. Mengalah bukan bererti kalah. Sebenarnya hak mengalah tu dah hak menang. Sebab dia boleh kontrol emosi mental dia. Dia positif.
Ustazah letak situ. Ustazah memang tak suka baru dengan orang. Dengan SU kat Ustazah berkata. Dia kata, oh saya sibuk, banyak kerja. Oh tak apa, saya buat deal. Masa fikirku. Buat deal lah kita, tak pandang laptop. Tengok putih pun tak apalah. Tak kerti nak berteking. Ustazah tak kerti nak balas dengan orang. Silap-silap balik rumah, klik jerit dia peti abang. Dia kata kan, ingat lagi Ustazah perkataan suami Ustazah. Awak ni, dia kata body je besar, dia kata hati kecil, dia kata jiwa kecil. Jiwa kecil. Kata memang betul. Kak Syima mungkin memang jiwa kecil, sensitif, mudah sensitif. Kalau Cik Abang ngepek sikit nak jerit tu. Macam ni, body je besarnya tapi memang gitu. Tak kerti nak pada orang. Jadi kat sedap lah orang nyek itunya. Cuma Ustazah pakai prinsip gini saya. Kalau kita betul, lambat banget Allah akan tunjuk. Situ je, pergi situ je. Ambil apa positif dalam hidup ni. Kalau kita nak fikir belakang, masuk buat jiwa kita. Cuba awak gecek di HUSM tingkat 4 ni. Awak tanya misi, siapa penjawab kerja ke apa boleh ramai di sini? Cikgu hok duk nyanyi, hok duk tepik. Sebab masa tu Ustazah pernah jaga PSOSPA untuk murid-murid sakit di hospital. Masa muda rajin lah menjaga PSO ke apa. Kita pun tanya apa tepik tu. Cikgu tu dia kata, oh kesiannya. Kita kata orangnya mental. Awal tahun baru ni ada seorang cikgu kita minta patching terbit pilih medical box dia panggil. Sebab dia kemurunan mental. Tiap bulan temu janji tak makan ubat akan jadi mudi. Syukur dia boleh patching. Umur muda lagi 40 lebih, tak sampai 50 lagi. Tak mampu. Sebab dia kata tak boleh. Kalau contohnya kita bagi tugas dia, tak boleh lagi, tak siap lagi dia mikir. Jangan gitu. Kalau rasa stres, stop dulu, berhenti dulu. Minum air ke buah-buah ke perlu. Kita masalah ni atas kita sebenarnya. Atas kita handle, betul tak? Kalau kita pandai handle, dia akan jadi mudah. Ingat sekarang, setiap masalah ada jalan penyelesaian dia. Cuma lambatnya banget. Mikir gitu. Ambil hal positif. Jadi insya-Allah tu Ustazah kata, Ustazah balik rumah, Ustazah tak mikir tu. Ustazah pakai prinsip gitu je. Tak puas hati, kerja tak puas hati. Ustazah tak suka direct ramai-ramai. Panggil seorang-seorang. Kita kena jaga muka orang. Dia nak ngepek cikgu kata dia pegang ramai-ramai. Tak ada. Dan ingat tu kita bila dia cikgu sikit lagi, jangan gitu. Kalau kita tak puas hati siapa, kita panggil, ajuk. Bapa tengok awak ni macam masanya saya. Cukup saya tak sekecek. Kau ada saya salah kecek kau, awak sekecil hati kau kan. Kita nak tanya boleh. Jangan duk apa dia tu. Aku buat apa tahu. Kita jangan buat gitu. Bila kita koyak kau orang lain benda gitu, dia bukan akan jadi kau je ni, dia akan jadi kau berat. Sebab biasa kita kau kan. Kita koyak sampai B je. Dia royak sampai DEF. Oh, dia pun sedap cerita ni kan. Kita masuk tamu haji dan motor, tamu perasa. So sedap kan. Sebab kita manusia ni rambut sama hitam, tak sama hitam dah ni. Ada perang, ada berang, ada macam-macam. Royaknya hati, rambut sama hitam tapi hati kita tak tahu. Mungkin depan dia manis. Tapi hakikatnya orang panggil talai dua motor. Ustazah tak rasa jadi kita. Dan kalau orang cerita pada kita apa-apa, kita sipel lah cerita dia tu. Kita jadi kena ada tanggungjawab, kena ada integriti. Dia luah kita, dia caya kita. Jadi bila orang caya kita, kita kena respect lah. Kita kena hargai. Jadi jangan dia mari ke duit kat aku kan. Jadi orang tak tahu cerita, jadi susah habis orang tahu cerita dia. Contohnya dia tak ada duit, kau nak pinjam duit terdesak kau apa-apa. Jadi kita sebagai pendengar, jadilah pendengar yang baik. Jadilah sahabat yang baik. Maksudnya Ustazah saat ni kita permudahkan orang, Allah permudahkan kita. Tapi dia tak mari selalu. Dia mari lambat tapi kita nak ayatnya. InsyaAllah cahayalah. Kalau kita permudahkan orang, Allah akan permudahkan kita. Kita buat apa kan? Contohnya ni, lepas ni temuduga muda, lepas temuduga panel tanya soalan hok mudah-mudah boleh jawab belaka. Tu secara tak langsung Allah permudahkan urusan kita. Kadang-kadang kita tak perasan. Tapi bila kita fikir, cuba kita muhasabah. Maknanya Allah akan tolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik penolong, Allah lah sebaik-baik pelindung. Kalau kita rasa tak percaya ke orang, kita mengadulah pada Allah. Ustazah kita kalau ustazah ada masalah,
Bangun awal tu salah satu kita juga tahajud, kita buat sunat taubat. Bukan kata nak kata rajin duk naknya. Tu cara kita nak selesai masalah kita. Sebab kadang-kadang orang ni tak ikhlas dengan cerita kita. Tak, dia kadang-kadang terpaksa. Dia pecah pula lepas tu. Tapi dengan Allah, kita boleh mengadu, kita nak teriak, kita nak jerit, nak apa. Allah dengar kita. Gitu. Jadi Ustazah Royak ni, sebab Ustazah anggap semua ni sebagai anak-anak Ustazah, maknanya bila jadi seorang pendidik, dunia law ni, dunia awak semua ni adalah dunia mencabar. Sebab pertama dunia digital, STEM. Maknanya nak kepada apa ni, kemahiran. Bukan kata kita ajar tu secara teori saja. Sebab ada sekolah di Sungai Dua tu, cikgu dia ada, dia pernah belajar engineering. Siapa lawan dia boleh ajar budak buat robot, gerak robot. Dia boleh pergi peringkat kebangsaan tandingan robotik. Mana cikgu-cikgu ni, zaman-zaman kamu semua ni, biar boleh setara tu. Sebab dunia sangat-sangat mencabar. Dia lebih kepada praktikal lah ni. Jadi yang penting sini, ikhlas. Aku dipilih jadi cikgu ni, Allah pilih aku insya terpilih, aku kena ikhlas. Jangan buat kerja kerana terpaksa, buat kerja kerana nak menanggung tanggungjawab yang sangat besar, nak didik jiwa. Kita nak didik jiwa ni. Sebab jiwa-jiwa yang kita didik ni akan jadi pelapis nak jadi pemimpin di masa akan datang. Jadi kalau kita tak ikhlas ngajar pun sambil lewa ke apa semua, ngajar ikut-ikut je. Okey, keluar buku belakang. Okey, buat kerja sendiri belakang dah. Cikgu pamit dari buku. Dek. Oh tu ada kes sispa apa ni, cikgu tak ngajar, buku tulis putih tak habis, tak ada latihan pun. Kita tak nak salah ibu bapa 100%, ada cikgu buat kita. Tapi tak semua, tapi ada. 0.1% mungkin ada. Mungkin ada. Kadang-kadang selagi kawal lagi lah. Tu penting sekali. Ilmu pedagogi kena guna. Sebab kalau kita tak nak kawal kelak, PDP kita out tu. Budak gegek-gegok nak mengajarkan anak kita. Ni pengalaman lagi. Masa Ustazah fikir di SK kemudian ada cikgu praktikal APG KP tin masa tu, dia mengajar matematik juga. Bersyarat dengan observe masa tu. Budak jalan gata pak denuk gi mari-mari teriak dia. Dia selenda. Bersyarat terpaksa pergi kontrol budak. Budak pandai tu budak kelas pertama tu. Nak wayaknya walaupun pandai tapi dari segi sosial kurang budak tu. Ia tak boleh nak kontrol pelang. Tu gagap petang gitu. Jadi tapi saya rasa kamu boleh. Kawalan kelas sangat-sangat penting. Biar budak duduk dia, budak fokus kita. Kena ada seendasi. Nak menyanyi pun nak fikir low lah. Tengok situasi semasa. Budak minat kau kan. Tak apa. Nak aerobik dulu. Okey, kita aerobik dulu lagu Jepun, lagu Korea ada kalau ni tu. Step dia tu. Buatlah. Sebab masa Ustazah duduk pasir, Ustazah buat gini. Dance with me, Ustazah buat program. Tapi yalah Ustazah pun, tapi kita buat ni untuk menarik minat budak nak belajar. Maknanya 5 minit masa mula masuk tu, cikgu akan pasal muzik, joget dulu, exercise lah dengan muzik, joget nak nyanyi nak apa. Budak minat, budak suka. Lepas nak balik 5 minit tu buat pula. Terahlah buat. Maknanya budak akan minat. Dan bila kita tak bagi, ustaz Najwa tak bagi ke hari ni mari budak cari gitu. Ni ustaz tak bagi ke? Tak tahu budak tak gitu urut pun. Kita boleh tahu budak minat kita ke tak. Kalau kita lambat masa sikit, kita urut kita. Cari minat kita tu. Dia suka dengan cara kita. Budak. Sungguh ustaz. Tu saya royak ni, Ustazah royak ni daripada pengalaman ustazah sendiri. Jadi gunalah ilmu-ilmu ni untuk kamu semua. Sebab dunia law ni sangat-sangat mencabar. Dan lagi, law ni KPN terlalu orang kata apa, manjur kepada ibu bapa dengan murid. Letak law ni. Jadi jangan sekali-kali tangis, jangan sekali-kali cuek budak. Sebab ingat, sebab banyak berlaku kes ada kata tak selesai lagi, jadi sampai jadi kes mahkamah. Sebab kadang-kadang cikgu ni dia kadang-kadang cikgu pun manusia, kadang-kadang emosi, kadang-kadang budak ni nakal, budak ni buat dah. Dia gingin sendiri. Jadi orang kata apa, minta doa lah dengan Allah supaya kita ni boleh kontrol diri kita. Di kemudian ada seorang cikgu tin, dia tapar budak sampai ada bekas. Dan dia jadi ke mahkamah. Betul ayah mak budak ni polis dua-dua. Dia tahu prosedur dia, undang-undang kan.
Lepas cikgu pula jenis orang kata kakek juga dia tak pergi minta maaf tak kap. Jenis orang kata apa? Tolu kau panggil. Tolu ego. Jadi kalau kita salah kan dah. Minta maaf lah. Sekurangnya bila kita maaf pasal salah, kalau bila kita minta maaf, orang nak maaf kau jadi down sikit temperature dia tu. Sebab bila kita merendah, bila kita orang kata apa ni, ngaku salah, insya-Allah orang pun akan jadi hok nak marah, jadi orang kata lembut hati. Jadi kita sebagai pendidik ni kena jaga benda-benda tu. Cikgu sama cikgu pun kita kena kecek. Berhemah lah dengan budak pun gitu. Dengan ibu bapa pun, kalau ibu bapa WhatsApp kau jawab lah. Sebab ada ibu bapa kata, oh tarik WhatsApp cikgu, geletik je dia kata, tak balas dia kata. Sebab ibu bapa lah ni, dia viral lah lu masuk dalam FB. Seorang guru di SK Badak ngajar anak dia, dia hurai lah tu dalam FB. Tak bila sebut SK Badak, automatik pipi dia pun telefon. JB, lagu mana ni? Buat apa ni? Kek apa ni? Apa nak jawab kau? Jadi banyak proses lah, banyak khotih orang kata. Bila pipi dia mari, kita kena buat laporan. Lepas tu JPM pula mari, kena buat laporan pula. Lepas kalau jadi polis kan, kena jawab dengan polis pula. Jadi banyak sangat. Jadi gitulah. Orang kata jadilah guru yang beradab, berilmu dan berhikmah. Hikmah ni maksudnya bijak membuat keputusan. Itulah. Ustazah itu sajalah. Dan Ustazah yakin ketiga-tiga belah orang ni insya-Allah akan jadi pendidik yang berjaya, cemerlang dunia dan akhirat. Insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama.